welcome back to my channel IV Motovlog. Korang rindu tak? Minggu lepas aku baru post konten, tapi tu konten yang memang sebelum puasa lah. Sekarang dah masuk bulan 5, dekat 2 bulan lebih, 2 bulan setengah aku tak buat konten. Sekarang baru buat konten, Mat. Hari ni kita nak pergi ride dengan on the bike. Actually aku dah late. Aku dah lambat ni. Sepatutnya berjumpa dekat RNA Alor Bongsu tu 8.45. Siapa boleh corner sangat lutut kat sini memang padu kan. Tak berani siut. Tengok bawa 60 lah. Aku dah rasa gaya lah. Tengok tadi dekat carta tu, lift nama tu, adalah juga dalam 20 lebih orang. Kali ni memang ramai kau-kau punya. Kita tengok Abang Mu dah tukar CBR 650F. Abang EJ kita dah kembali. Member dah heal lah. Dah tukar motor lah. Tukar rabbit tu. Lepas ni memang tak boleh makan dia dah. Sebelum ni dia makan saya tak konek je. Aduh. Tak tahu mereka dah gerak ke belum. Oh tu ada lagi ramai. Kitanya baru sampai. Sorry lah. Ivy di dah tahu dia laju. Im sihat ke? Mana lagi? Tu abang EJ kita lama tak nampak. Afiq pun ada. Wan, Nofal. Wan. Abang besar. Nofal. Abang rindu bang. Aduh, sihat ke? Macam mana? Okey. Tak boleh nak angkat lebih daripada 7 kilo ni. Sihat. Bang Mirul. Kenal? Ni nama? Nabil. Okey, Abi. Alright, kita tunggu semua gerak dulu. Okay, let's go. Dia pakai CBR. Aku rasa aku pulih banyak dah.
25 minit sampai Sungai Perak dah. Anggaran lah, sebab aku dah tengok jam. Anggaran macam tu. Aduh. Alright, kita dah sampai kat Sungai Perak. Ui, lenguh ha. Gila, Mamat ni laju sangat. Apa dah? Saya bawa ni. Tak ada, tayar Ranger GT. Oh, tu dia. Alright. Baju tengok. Bang, nak tercabut alih bang. Terligat. Angin kuat sangat. Tapi GS nak try kita hari kan. Oh tu. Baju kat dia. Tak, dia nampak abang potong. Dia dah start ligan lah. Saya cucuk lah belakang dah. Tapi tengok dia ambil lane kiri. Saya takut lane kiri. Bila kita Abang takut kat lane kiri. kalau dia ke arah kiri kan, dia kita tak nampak. Tiba-tiba ada kita kat depan. Berhenti. Semua dah ditermakan. Kita ada Novel D1 tu Im kot. Bukan. Tak tahulah. Mangus. Tu Im. Ni Mirul, Afiq, Nurul, Kiko. Abang ni tak tahu, lupa nama. EJ mana EJ? Bang, gerak lu ah. Abang laju sangat. Alright guys. Hari ni banyak kereta sikit lah, bayar sikit lah. Ui, mana nak ambil tak? Kalau boleh ambil kanan dia. Siapa tu? Geng laju kat depan tu. Banyak kereta
hari ni. Aku tak tahulah korang okey ke tak dengan mic baru, sebab aku start beralih ke wireless punya mic pula. Aku dah tak pakai wire, sebab sebelum ni aku anti mic bluetooth, sebab fikir kena charge lah, takut tak connect lah, tiba-tiba record habis bateri lah. Jadi tak tahu. Kita tengok lah. Kalau okey, kita continue dengan bluetooth. Kalau tak okey, kita balik kepada wire. Nak buat macam mana, betul tak? Aku harap dia punya audio memang clear lah. Kalau boleh angin tu kurang lah. Memang tipu lah kata kalau tak ada angin langsung kan. Confirm ada angin. Macam mana pun ada angin. Campur baik je ni geng. Kita belanja satu kali. Apakah itu laut guys? Ui, ya tu. Dah nak sampai ke tu? Ui, ada water park siap. Mesti syok kan kalau main. Alright, inilah barisan para-para superbike kita. Alright, semua dah selesai lepak. Now kita akan proceed ke apa? Ke tempat makan. Harap sedap lah kali ni. Aku pun tak tahu taste masakan orang dekat Lumut ni macam mana. Aduh, rupanya dekat je. Memang ngam-ngam depan simpang dia je kedai makan lah. So, makan dulu lah guys. So, dekat sini ada lauk dia macam-macam.
Ke barisan ni ada, barisan tu pun ada. Sini pun ada. Tinggal ambil je. Ni makan seminggu pun tak bosan ni, lauk banyak macam ni. Berlambak oh. Tak apa, kita try dulu, nanti kita rate makanan dia macam mana. So basically ni apa yang aku ambil. Yang masak merah, lam sikit dengan krisik kelapa. Kita try dulu. Alright guys, kita orang dah isi perut, dah kenyang dah semua. Now nak gerak ke masjid lah. So pasal makanan tadi, aku boleh rate 8/10 kan. Dia punya taste memang macam pedas-pedas lah. Dia tak manis-manis. Jadi memang sesuai lidah aku. Jadi hari ni aku tersilap pakai indicator. Tu yang sebelum makan tadi macam cerah semacam kan. Aku rasa kali ni dah okey sebab aku pakai di 16 dah. Harap okey lah. Tak adalah cerah macam tadi. Oi, letih eh. Badan aku dah sakit-sakit lah ni guys. Tak lah dia punya masjid berapa jauh lagi. Harap yang tu lah, yang dekat tu. Alright, kita dah sampai ke Masjid An-Nawawi. Alright, semua dah siap solat. Now kita orang nak pergi berenang pula kat sungai. Letak pecah batu. Tinggal berapa biji ni sebab ada yang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kod. Dia tu. So aku rasa kita orang dah nak sampai dah ke tempat berenang. Jadi aku rasa konten kali ni sampai sini je. Sebab aku kena simpan dah barang-barang kamera aku. Tengok cuaca pun nak hujan.